Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, Sesi petang adalah sesi bacaan, ya, reading session untuk daripada kisah Muhammad, riwayat hidup berdasarkan sumber terawal, tulisan Martin Lings. Tadi pukul 5 tadi saya dah buat live dah, tapi saya terpaksa stop sebab saya punya sound problem sikit. Jadi saya ulang balik. Hari ini chapter 18, tajuknya Quraisy bertindak. Quraisy bertindak. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman awal Islam, para sahabat Nabi SAW seringkali keluar dalam kumpulan kecil ke beberapa lembah sempit di luar Mekah untuk bersembahyang bersama tanpa dilihat. Tetapi suatu hari, sebilangan penyembah berhala mendatangi mereka semasa mereka sedang bersembahyang dan secara biadab mengganggu mereka dengan ejekan. Akhirnya berlaku pergaduhan dan Sa'ad daripada Bani Zurah memukul salah seorang kafir dengan tulang rahang unta dan mencederakannya. Ini adalah pertumpahan darah yang pertama dalam Islam. Namun setelah itu mereka memutuskan untuk menahan diri daripada menggunakan kekerasan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan sebaliknya. Kerana wahyu terus menyeru Rasul SAW agar bersabar. Berarti mereka juga harus bersabar. Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka dan hindari mereka dengan cara yang baik. Surah Al-Muzammil ayat 10. Dan juga berlunaklah dengan golongan kafir, berikan mereka sedikit masa. Surah At-Tariq ayat 17. Kejadian kekerasan tersebut adalah sesuatu yang bukan lumrah di kedua-dua pihak. Justru Quraisy secara umum cenderung bertolak ansur dengan agama baru hatta setelah Nabi SAW mengisytiharkannya secara terbuka. Keadaan berubah apabila mereka mendapati agama baru berkenaan menyerang dewa-dewi mereka, prinsip mereka dan amalan mereka yang telah berakar umbi. Sebaik menyedari hal ini, beberapa pemimpin terkemuka mereka pergi menemui Abu Talib untuk mendesaknya menghentikan kegiatan anak saudaranya itu. Dia memujuk mereka untuk bertenang, tetapi apabila mereka melihatnya tidak mengambil sebarang tindakan, mereka mendatanginya semula dan berkata, "Wahai Abu Talib, engkau memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan kita, dan kami telah meminta engkau mengawal anak saudaramu, tetapi engkau tidak melakukannya. Demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan nenek moyang kita dibina, cara hidup kita dicemuh dan Tuhan kita dicerca. Sama ada engkau mencegahnya atau kami akan melawan kalian berdua." Kemudian mereka meninggalkannya. Dalam keadaan sangat sedih, Abu Talib memanggil anak saudaranya, menyampaikan kepada baginda ancaman mereka dan berkata, "Wahai anak saudaraku, kasihanilah daku dan dirimu sendiri. Janganlah letakkan beban yang lebih besar daripada yang mampu kutanggung." Nabi SAW menjawab dengan berkata, "Aku bersumpah demi Allah, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan syarat aku meninggalkan perjuangan ini sebelum dia memenangkannya atau aku binasa di dalamnya, aku tidak akan meninggalkannya." Kemudian dengan air mata berlinangan, baginda bangun dan berpaling untuk pergi. Tetapi bapa saudaranya memanggilnya semula dan berkata, "Anak saudaraku, pergilah dan sampaikan apa yang kamu mahu. Kerana demi Allah, aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu atas apa jua sebab." Quraisy mendapati kata-kata mereka kepada Abu Talib tidak memberi sebarang kesan, namun mereka masih teragak-agak untuk menyerang anak saudaranya secara langsung. Sebagai ketua kabilah, Abu Talib mempunyai kuasa untuk memberikan perlindungan dan adalah penting bagi setiap ketua suku kaum di Mekah untuk memastikan hak seseorang ketua itu dihormati. Maka buat masa ini mereka hanya bertindak dengan cara merencanakan penindasan terhadap para penganut agama baru yang tidak mempunyai perlindungan.
maksud saya yang tidak mempunyai pelindung. Sementara itu mereka berbincang untuk membentuk satu dasar bersama mengenai punca masalah mereka. Keadaan semakin buruk. Musim ziarah suci akan tiba tidak lama lagi dan orang Arab dari seluruh semenanjung Arab akan datang ke Mekah. Quraisy terkenal sebagai tuan rumah yang baik, bukan saja kerana mereka menyediakan makanan dan minuman buat jemaah, tetapi juga kerana mereka membuatkan setiap orang berasa diri mereka dan malah dewa-dewinya juga dialu-alukan. Tetapi tahun ini para penziarah akan mendengar penghinaan ke atas dewa-dewi mereka daripada Muhammad dan para pengikutnya, dan mereka akan digesa untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk menganut sebuah agama baru yang tampak memiliki beberapa kekurangan. Tentunya ramai dalam kalangan mereka tidak akan mahu mengunjungi Mekah lagi. Hal ini bukan hanya akan memberikan kesan buruk kepada perdagangan, tetapi juga akan menjejaskan kemuliaan yang dimiliki oleh para penjaga Kaabah. Paling buruk, bangsa Arab mungkin akan berpakat untuk mengusir mereka keluar dari Mekah dan akan mengangkat kabilah lain untuk menggantikan mereka. Sama seperti yang pernah mereka lakukan terhadap Khuza'ah yang sebelum ini dan seperti yang telah Khuza'ah lakukan terhadap Jurhum. Oleh itu sangat penting untuk memahamkan orang Arab yang berkunjung nanti bahawa Muhammad sama sekali tidak mewakili Quraisy. Bagaimanapun, meskipun mudah untuk menafikan kenabiannya, tetapi hal ini akan dianggap sebagai hanya pendapat mereka dan ia secara tidak langsung akan mendorong orang lain untuk mendengar dakwaan Muhammad dan membuat penilaian sendiri. Maka satu alasan lain perlu ditambah. Tetapi di sinilah terletaknya kelemahan mereka, kerana sebahagian mereka menuduhnya sebagai seorang tukang tilik. Sebahagian lagi menuduhnya sebagai orang yang kerasukan. Sebahagian lagi pula menganggapnya cuma penyair dan sebahagian lain lagi menganggapnya sebagai seorang ahli sihir. Mereka meminta pendapat Walid bin Mughirah yang barangkali merupakan seorang tokoh Quraisy paling berpengaruh pada masa itu tentang mana satukah daripada pelbagai tuduhan ini yang paling mampu untuk meyakinkan orang lain, namun Walid menyangkal kesemuanya. Namun selepas berfikir semula dia memutuskan bahawa walaupun lelaki yang dimaksudkan itu secara pastinya bukan ahli sihir, setidaknya dia mempunyai satu persamaan dengan ahli sihir dan mempunyai pengaruh yang mampu memisahkan seorang lelaki daripada ayahnya atau daripada saudaranya atau daripada isterinya atau daripada keluarga secara umum. Oleh itu dia menasihati mereka agar sebelah suara menggunakan tuduhan Muhammad adalah ahli sihir yang berbahaya dan perlu dijauhi dengan apa cara sekalipun. Memandangkan mereka telah sepakat sebelum itu lagi untuk mendengar nasihatnya, maka mereka memutuskan semua jalan di luar kota yang menuju ke Mekah perlu dikawal dan para penziarah yang hendak memasuki kota itu perlu diingatkan agar berwaspada dengan Muhammad. Justru pengalaman mengajar mereka betapa kuat pengaruhnya. Bukankah dulu sebelum mula berdakwah kepada agama baru, Muhammad adalah orang yang paling disayangi di Mekah? Lidahnya kini masih petas seperti dahulu dan penampilannya masih tidak kurang memukau. Mereka melaksanakan rancangan mereka dengan bersungguh-sungguh dan teliti. Bagaimanapun, mereka ditakdirkan untuk gagal sejak awal lagi, sekurang-kurangnya dalam satu kes. Seorang lelaki dari Bani Ghifar bernama Abu Zar, suku kaumnya tinggal di barat Laut Mekah, tidak jauh dari Laut Merah. Sudah pernah mendengar tentang Nabi dan penentangan terhadapnya. Seperti sebagian besar kaumnya, Abu Zar adalah seorang penjarah laluan perdagangan. Penjarah ni macam highwayman lah. Tetapi berbeza dengan mereka, dia amat yakin tentang keesaan Tuhan dan enggan memberi sebarang penghormatan kepada berhala. Saudaranya Yunais telah pergi ke Mekah atas beberapa urusan dan setelah pulang dia menceritakan kepada Abu Zar bahawa di sana ada seorang lelaki Quraisy yang mendakwa diri sebagai Nabi dan yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dan akibatnya kaumnya telah menyisihkannya. Abu Zar segera berangkat ke Mekah dengan keyakinan bahawa di sana terdapat seorang Nabi sejati dan sebaik dia tiba orang Quraisy yang berkawal di laluan masuk ke Mekah telah memberitahunya semua perkara yang ingin diketahuinya sebelum dia sempat bertanya. Tanpa kesukaran, dia menemui jalan ke rumah Nabi SAW. Bagi dia sedang berbaring di bangku panjang,
di halaman rumahnya dengan wajahnya ditutupi selubung. Abu Zar membangunkannya dan mengucapkan selamat pagi. Sejahtera ke atas kamu, sahut baginda. Lantunkan kepadaku baik-baikmu, kata sang badui. Daku bukan seorang penyair, sabda Nabi SAW. Tetapi yang daku ucapkan adalah Al-Quran dan bukan daku yang berkata-kata tetapi Allah. Bacakan untukku, kata Abu Zar. Lalu baginda pun membacakan kepadanya sebuah surah. Abu Zar lantas berkata, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Siapa kaummu? Soal Nabi. Dan ketika lelaki itu menjawab, baginda memandangnya dari atas ke bawah dengan penuh kagum dan berkata, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Telah diketahui umum bahawa anggota Bani Ghifar kebanyakannya adalah penjarah, highwaymen. Setelah mengajarkan Abu Zar tentang Islam, Nabi SAW menyuruhnya kembali kepada kaumnya dan menunggu perintahnya. Maka dia pun kembali kepada Bani Ghifar dan setelah itu banyak di antara mereka telah memeluk Islam menerusinya. Sementara itu dia meneruskan kerjanya sebagai penjarah dengan memberi perhatian khusus kepada kafilah Quraisy. Namun kini sesudah merompak sesebuah kafilah, dia akan menawarkan untuk memulangkan semula barang rampasan dengan syarat mereka bersedia untuk memberi kesaksian akan keesaan Tuhan kenabian Muhammad SAW. Satu pertemuan lain dengan Nabi SAW telah membawa Islam kepada Bani Daus, penghuni kawasan barat yang juga merupakan suku kaum terpencil seperti Ghifar. Tufail, anggota Bani Daus, menceritakan yang dia telah diberi peringatan sewaktu tiba di Mekah agar tidak berbicara dengan ahli sihir bernama Muhammad atau bahkan mendengarkannya. Kerana jika berbuat demikian, dia pasti akan terpisah daripada kaumnya. Tufail adalah seorang penyair dan memiliki kedudukan agak tinggi dalam kaumnya. Justru itu orang Quraisy bersungguh-sungguh memberikan peringatan kepadanya sehingga sebelum masuk kawasan Kaabah, dia menyumbat telinganya dengan kapas gara-gara takut tersihir. Rasulullah SAW yang berada di sana pada masa itu baru saja berdiri untuk menunaikan sembahyang di antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad seperti kebiasaannya sambil menghadap ke arah Baitul Maqdis. Manakala dinding tenggara Kaabah berada tepat di hadapannya. Baginda membaca ayat Quran secara tidak begitu lantang, namun sebahagiannya tetap menembusi telinga Tuhan. Tuhan menghendaki aku mendengar sebahagian ayat yang dibacakan dan aku mendengar kata-kata yang begitu indah. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, aku seorang yang berpandangan jauh, seorang penyair dan bukan seorang yang tidak tahu membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Mengapa aku tidak patut mendengar apa yang dikatakan orang ini? Jika ia baik, aku akan menerimanya, dan jika tidak, aku akan menolaknya. Aku berada di situ sehingga Nabi beredar, lalu aku mengikorinya. Dan ketika baginda memasuki rumahnya, aku juga menuruti langkahnya dan berkata, wahai Muhammad, kaummu memberitahu aku ini dan itu dan mereka membuatkanku berasa sangat gerun tentangmu. Hingga aku sanggup menyumbat telingaku agar tidak terdengar ucapanmu. Namun Allah menghendakiku agar mendengar kata-katamu. Jadi jelaskan kepadaku siapa sebenarnya kamu. Rasul SAW menjelaskan tentang Islam kepadanya dan membacakan ayat Quran, lalu Tufail melafazkan syahadah. Kemudian dia kembali kepada kaumnya berhasrat untuk mengajak mereka memeluk Islam. Ayah dan isterinya mengikuti jejak langkahnya memeluk Islam, tetapi anggota Daus yang lain enggan, lalu dia kembali ke Mekah dalam keadaan amat kecewa dan marah, meminta Rasulullah SAW melaknat mereka. Baginda sebaliknya mendoakan petunjuk buat mereka dan berkata kepada Tufail, kembalilah kepada kaum kamu, ajaklah mereka kepada Islam dan berlemah lembutlah kepada mereka. Dia mengikuti arahan ini dengan penuh taat dan tahun demi tahun semakin banyak anggota Bani Daus memeluk Islam. Sebelum bertemu Rasulullah SAW, Tufail hanya pernah bertemu dengan para musuh baginda. Tetapi para penziarah lain pernah bertemu dengan para pengikut baginda yang menyampaikan kepada mereka cerita yang sangat berbeza daripada yang disebut oleh musuhnya. Dan masing-masing mempercayai cerita yang selari dengan naluri masing-masing. Walhasil agama baru itu menjadi buah bulat, sama ada baik atau buruk di seluruh tanah Arab, namun ia paling menjadi bahan perbualan di Wadi Yathrib berbanding di tempat lain. Alhamdulillah, itu saja. Itu dia
kisahnya dalam chapter 18, Quraisy bertindak, ya. Yang mana daripada sembunyi-sembunyi, kemudian Islam disebarkan secara open dari satu bani ke bani yang lain, dan terus Islam berkembang, ya, walaupun dalam penentangan. Okey, itu saja bacaan kita pada petang ini. Nanti besok kita sambung lagi. Kisah Muhammad riwayat hidup berdasarkan sumber terawal, ya. Saya selalu biasa buat petang. Okay. Malam ada juga bacaan, reading session, tapi lebih kepada fadilat buku kisah fadilat amal ataupun fadilat haji, umrah dan ziarah, antara itulah, itu malam nantilah saya buat. Dan juga of course saya memperkenalkan aplikasi Quran, itu je. Jadi untuk hari ini, petang ini, saya terima kasih ucapkan kepada mereka yang sudi walaupun tak tap live, tak join live, tapi lalu pada page saya pun, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi mendengar walaupun seminit dua. Tak apa, Alhamdulillah. Okay. Ini antara usaha saya untuk mengisi masa lah. Dan disclaimer, saya bukan ustaz, saya bukan agamawan, saya orang biasa. Sekadar untuk menggunakan TikTok untuk menyampaikan bacaan-bacaan mengenai sejarah Nabi, mengenai fadilat amal, ya, mengenai aplikasi Think Quran. Think Quran malam ni nanti saya akan ceritakan tentang aplikasi Think Quran. Alright. So itu saja. Dah pukul 6.25 petang, ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sempurnakan pertemuan kita pada petang ini dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi, ya. Assalamualaikum.